Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami dari Komunitas 3 akan membentangkan laporan akhir yang bertajuk pengurusan harta wakaf di Malaysia. Kami terdiri daripada 12 orang ahli dan ini merupakan ahli kumpulan kami. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Idza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Jika seorang manusia mati, maka terputuslah daripadanya amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Berdasarkan hadis ini, tajuk yang kami ambil sangatlah berkait dengan amalan yang pertama, iaitu sedekah jariah. Kita mengetengahkan isu Masjid Jami' Rizwan di Alor Pongsu, yang mana tanah masjid tersebut yang merupakan tanah wakaf namun telah dijual oleh pewaris kepada orang lain. Hal ini telah membuka ruang perbincangan, antaranya ialah berkenaan tahap pengetahuan masyarakat berkenaan wakaf, cabaran pihak pengurusan harta wakaf, dan apa langkah yang boleh diambil sebagai ikhtiar bagi mengelakkan perkara sedemikian berlaku lagi. Objektif pengurusan harta wakaf di Malaysia yang pertama adalah menganalisis konsep asas wakaf serta struktur dan peranan institusi-institusi utama dalam pengurusan harta wakaf di Malaysia, merangkumi definisi jenis-jenis wakaf, fungsi institusi dan mekanisme pengurusan semasa. Objektif yang kedua adalah mengenal pasti dan menilai cabaran utama yang dihadapi dalam pengurusan harta wakaf di Malaysia, termasuk isu pembangunan kekangan sumber serta ketidakselarasan perundangan antara negeri. Objektif yang ketiga adalah untuk mengenal pasti pendekatan strategi dan inisiatif penambahbaikan yang boleh meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan wakaf dengan fokus kepada penggunaan teknologi, kerjasama pelbagai pihak dan pembaharuan dasar. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah kualitatif deskriptif bagi memahami secara mendalam aspek-aspek pengurusan harta wakaf tidak ahli di Malaysia dalam tempoh 5 hingga 10 tahun kebelakangan ini. Dan pendekatan ini dipilih supaya membolehkan pekaji meneliti isu secara komprehensif melalui analisis dokumen dan data sekunder yang berkaitan dengan topik kajian. Reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan dan analisis kandungan bagi mendapatkan data dan maklumat yang relevan. Dan kajian ini juga tidak melibatkan apa-apa pengumpulan data primer melalui surat selidik maupun temu bual. Sebaliknya menumpukan kepada analisis kritikal terhadap sumber-sumber sedia ada seperti laporan tahunan, artikel jurnal akademik, laporan institusi wakaf, edaman negeri dan berita semasa. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis tematik, iaitu tema-tema utama dikenal pasti seperti struktur institusi, cabaran pengurusan dan pendekatan strategik, dan ini membolehkan penyelidik membuat tafsiran dan rumusan secara sistematik terhadap pelbagai isu yang timbul dalam pengurusan dan berkenaan harta wakaf tidak ahli di Malaysia. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah kualitatif deskriptif bagi memahami secara mendalam aspek-aspek pengurusan harta wakaf tidak ahli di Malaysia dalam tempoh 5 hingga 10 tahun kebelakangan ini. Dan pendekatan ini dipilih supaya membolehkan pekaji meneliti isu secara komprehensif melalui analisis dokumen dan data sekunder yang berkaitan dengan topik kajian. Reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan dan analisis kandungan bagi mendapatkan data dan maklumat yang relevan. Dan kajian ini juga tidak melibatkan apa-apa pengumpulan data primer melalui surat selidik maupun temu bual. Sebaliknya menumpukan kepada analisis kritikal terhadap sumber-sumber sedia ada seperti laporan tahunan, artikel jurnal akademik, laporan institusi wakaf. Baiklah, seterusnya ialah isi kandungan. Jadi dalam isi kandungan kajian lapangan kami telah gabungkan di sini di antara kajian literatur dan juga dapatan kajian, dan di antara subtopik yang dibincangkan dalam kajian lapangan kami ini ialah konsep dan kategori wakaf di Malaysia, perbezaan pengurusan wakaf antara negeri-negeri di Malaysia, potensi pembangunan di tanah wakaf dan isu yang menyekatnya. Kemudian kami juga ada membincangkan tentang pelaksanaan projek di atas tanah wakaf. Seterusnya, isu dan cabaran berkaitan pengurusan tanah wakaf, dan yang terakhir,
ialah usaha dalam penambahbaikan oleh institusi wakaf di Malaysia. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan kepada subtopik yang pertama, iaitu berkaitan dengan konsep dan kategori wakaf di Malaysia. Jadi dimulakan dengan konsep. Jadi wakaf berasal daripada kalimah Arab iaitu al-waqfu, yang membawa maksud menghalang atau menahan, dan dari segi bahasa ia membawa maksud al-habsu dan juga al-mani', di mana kedua-dua kalimah ini membawa erti yang sama, iaitu tertahan atau terhalang. Manakala dari segi istilah pula, wakaf merujuk pada penahanan suatu harta milik individu dan untuk kegunaan umum dan kebajikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tujuan utama wakaf, dan harta-harta wakaf ini tidak boleh pula dijual, diwarisi ataupun dihibahkan kepada orang lain. Manakala menurut Enakmen Wakaf Negeri Selangor 2015 Seksyen 2, wakaf ditakrifkan sebagai menyerahkan milik apa-apa harta yang boleh dinikmati manfaat atau kepentingannya. B. Menyerahkan manfaat atau kepentingan yang boleh dinikmati daripada apa-apa harta. Dan yang C. Menyumbang kepakaran dan perkhidmatan yang boleh dinikmati manfaat atau kepentingannya. Seterusnya kita pergi kepada kategori wakaf. Jadi wakaf ini telah dibahagikan kepada dua kategori umum yang utama, iaitu yang pertama ialah wakaf am dan yang kedua ialah wakaf khas. Jadi wakaf am ini ialah wakaf yang tidak ditentukan siapakah penerima wakaf tersebut, dan ianya kebiasaannya diuruskan oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri iaitu MAIN dengan tujuan kebajikan umum. Maksudnya wakaf itu diberikan ataupun disalurkan untuk kebajikan umum, tidak kiralah dalam sektor pendidikan, kesihatan maupun untuk tempat ibadah dan sebagainya, asalkan ia untuk kegunaan umum. Dan contohnya ada seseorang individu ini menyalurkan wangnya kepada Majlis Agama Islam Perak untuk tujuan pelaksanaan projek, maka MAIP ataupun Majlis Agama Islam Perak ini berhak menentukan untuk apakah wang tersebut nak digunakan, sama ada untuk pelaksanaan projek pertanian ataupun pembangunan pusat Islam dan sebagainya di negeri tersebut. Jadi wakaf am ini dilihat lebih fleksibel dan mengikut keperluan semasa. Manakala wakaf khas pula ialah wakaf di mana pewakaf menentukan sendiri secara khusus siapakah individu yang akan menerima wakafnya dan apakah tujuan wakafnya dilaksanakan. Contohnya ada seseorang individu yang ingin mewakafkan sebuah van jenazah kepada disebut kepada klinik wakaf An-Nur, maka klinik wakaf An-Nur sahaja yang berhak menerima wakaf tersebut dan bukannya klinik lain. Dan termasuk juga di bawah wakaf al-khas ini ataupun wakaf khas ini, wakaf zuri. Apa yang dimaksudkan dengan wakaf zuri? Wakaf zuri ialah wakaf ahli keluarga. Manfaatnya akan diterima oleh ahli keluarga sehinggalah ahli keluarga itu nanti pada satu masa dah tak ada, barulah wakaf tu, manfaat wakaf itu diberikan pada masyarakat umum. Contohnya ada seorang nenek ataupun opah ini mewakafkan rumahnya kepada cucunya, maka selagi cucunya masih ada, maka manfaat itu diberikan kepada ahli keluarga tersebut. Dan sampai suatu tempoh, jika ahli keluarga semua dah tak ada, barulah rumah tersebut diberikan manfaatnya kepada masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazika Sayyid binti Hamzah. Nombor major A192-657. Seterusnya saya sambung perbezaan pengurusan harta wakaf di antara negeri-negeri. Pengurusan harta wakaf di Malaysia merupakan bidang kuasa negeri yang dikawal oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Namun pelaksanaan dan pendekatan pengurusannya berbeza mengikut negeri. So kajian ini membandingkan secara umum pengurusan wakaf antara negeri di Selangor, Johor, Wilayah Persekutuan dan Kelantan berdasarkan struktur pentadbiran, mekanisme kutipan dan agihan serta inovasi yang diperkenalkan. Okey, baiklah. Di Selangor, pengurusan wakaf telah diserahkan kepada Perbadanan Wakaf Selangor iaitu PWS, agensi rasmi di bawah Majlis Agama Islam Selangor iaitu MAIS. Pengurusan wakaf Selangor diberi kuasa untuk melaksanakan kutipan, pengurusan dan pembangunan harta wakaf secara profesional dan tersusun. Dari aspek kutipan dan agihan, negeri Selangor giat memanfaatkan teknologi digital melalui portal dan aplikasi wakaf serta kerjasama dengan institusi kewangan seperti Bank Muamalat.
Selangor juga menampilkan inovasi dalam bentuk sistem pengurusan digital dan pelaksanaan wakaf produktif untuk manfaat jangka panjang. Baiklah, di Johor pula, Majlis Agama Islam Negeri Johor menguruskan wakaf secara langsung dan telah memperkenalkan skim inovatif seperti saham wakaf Johor yang membolehkan orang ramai menyumbang wakaf tunai secara berterusan. Johor menggunakan konsep saham wakaf sebagai kaedah wakaf tunai berterusan serta dianggap antara negeri yang terkehadapan dengan penglibatan korporat dalam instrumen wakaf seperti perkongsian strategik dengan Johor. Okey, seterusnya Wilayah Persekutuan melalui Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah melaksanakan projek-projek pembangunan wakaf, termasuklah wakaf pendidikan dan wakaf kesihatan melalui syarikat miliknya iaitu Harta Suci Sendirian Berhad. Dari aspek kutipan dan agihan pula, Wilayah Persekutuan pula menggunakan sistem yang dikendalikan oleh Harta Suci Sendirian Berhad dan PPZ untuk mengurus dana wakaf. Antara inovasi yang diperkenalkan adalah dengan memperluas projek wakaf kepada sektor pendidikan dan kesihatan. Dan yang terakhir sekali, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan iaitu MAIK masih memainkan peranan utama dengan penekanan kepada wakaf tradisional seperti tanah masjid dan tanah perkuburan, tetapi turut menggalakkan wakaf tunai melalui tabung wakaf tunai. Dari aspek kutipan dan agihan pula, negeri ini menggunakan kaedah konvensional melalui kutipan di masjid dan kempen kesedaran masyarakat serta lebih fokus kepada pembangunan institusi agama dan sosial. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mufika, nombor matrik A197434. Saya akan membentangkan potensi pembangunan di tanah wakaf dan isu yang menyekatnya. Tanah wakaf adalah aset strategik bagi rakyat umat Islam. Tanah wakaf boleh dibangunkan sebagai perumahan mampu milik, pusat perniagaan, pusat pendidikan ataupun klinik. Baiklah, manfaat bagi tanah wakaf ini adalah kita boleh mencari pendapatan, selepas itu kita boleh mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan dan seterusnya kita dapat meningkatkan ekonomi umat. Baiklah, isu utama yang menyekat dalam pembangunan adalah status pemilikan dan dokumentasi yang tidak lengkap. Selain itu, kekangan kewangan serta ketidakkerjasamaan oleh agensi swasta dan ketiadaan garis panduan untuk mewakafkan tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mufika, nombor matrik A197434. Saya akan membentangkan potensi pembangunan di tanah wakaf dan isu yang menyekatnya. Tanah wakaf adalah aset strategik bagi rakyat umat Islam. Tanah wakaf boleh dibangunkan sebagai perumahan mampu milik, pusat. Assalamualaikum, nama saya Nurfa dan sekarang saya akan bentangkan tentang pelaksanaan projek di atas tanah wakaf. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diambil kira iaitu perundangan dan pentadbiran, kelulusan pihak berkuasa agama dan kepatuhan kepada syarat wakaf. Ini kerana mengikut ciri tanah wakaf, ia tidak boleh digunakan sesuka hati dan tertakluk kepada hukum syarak dan undang-undang. Terdapat beberapa contoh projek yang telah dijalankan di atas tanah wakaf seperti masjid, klinik, perumahan mampu milik, tahfiz dan juga surau. Bagi menjalankan projek di atas tanah wakaf, tujuannya haruslah bertepatan seperti untuk pendidikan, kebajikan dan ibadah. Maksudnya, ia tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri. Keperluan pelaksanaan projek di atas tanah wakaf mestilah tidak bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang, patuh pada tujuan asal wakaf, bersifat kekal dan adalah digunakan untuk kepentingan umum. Seterusnya, projek di atas tanah wakaf hendaklah dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat dan kerugian harus dielakkan. Dalam melaksanakan projek di atas tanah wakaf, terdapat beberapa pihak berkepentingan yang terlibat seperti wakif jika masih hidup, Majlis Agama Islam Negeri Main, terdapat 13 buah negeri di bawah Main dan hanya wilayah persekutuan di bawah Mawib. Nombor 3 adalah pemaju dan yang terakhir adalah masyarakat setempat. Terdapat juga beberapa pihak yang boleh bekerjasama dalam melaksanakan projek di atas tanah wakaf iaitu pihak kerajaan negeri, NGO atau pertubuhan bukan kerajaan serta pihak swasta. Seterusnya ialah isu dan cabaran berkaitan pengurusan tanah wakaf. Yang pertama, perundangan tidak seragam. Undang-undang wakaf berbeza antara negeri-negeri yang menyebabkan sukar untuk menyelaraskan pentadbiran dan dasar wakaf di peringkat nasional. Yang kedua, status pemilikan tidak jelas. Banyak tanah wakaf tidak didaftarkan secara rasmi, menimbulkan risiko penyalahgunaan dan menyukarkan pembangunan semula tanah tersebut. Yang ketiga, penguatkuasaan lemah. Terdapat masalah pencerobohan dan penyalahgunaan harta wakaf akibat kekurangan sumber dan pemantauan yang efektif. Yang keempat, tidak produktif. Banyak tanah wakaf terbiar terutama di kawasan luar bandar yang menyebabkan potensi tanah tidak dimanfaatkan sepenuhnya.
Selain itu, isu kekurangan modal dan kepakaran. Majlis Agama Islam Negeri MAINS menghadapi kekangan kewangan dan kekurangan kemahiran teknikal untuk membangunkan tanah wakaf secara optimum. Selain itu, pelaburan swasta yang terhad. Pelabur swasta kurang berminat kerana kerumitan undang-undang dan pulangan pelaburan yang tidak menarik. Selain daripada itu, kesedaran awam yang rendah. Masyarakat masih melihat wakaf sebagai sumbangan amal semata-mata, bukan sebagai pelaburan jangka panjang yang berpotensi. Akhir sekali, konflik kepentingan. Pertikaian antara waris atau pewaris mengganggu proses pembangunan wakaf, pembangunan tanah wakaf dan memerlukan penyelesaian yang efektif. Seterusnya ialah cadangan dan penyelesaian berkaitan pengurusan tanah wakaf. Yang pertama, penyelarasan perundangan. Mewujudkan garis panduan nasional bagi menyatukan undang-undang wakaf supaya pentadbiran lebih seragam dan mudah diselaraskan di seluruh negeri. Yang kedua, tanah sistematik. Menjalankan kempen kesedaran dan usaha pendaftaran semula tanah wakaf lama untuk memastikan status pemilikan jelas dan tanah dapat diuruskan dengan lebih efektif. Yang ketiga, tingkatkan penguatkuasaan. Peruntukkan lebih banyak sumber dan kuasa kepada Majlis Agama Islam Negeri bagi memperkukuhkan penguatkuasaan serta melindungi tanah wakaf daripada pencerobohan dan penyalahgunaan. Yang terakhir, pembangunan produktif. Fokus kepada pembangunan hartanah dan pertanian yang berimpak tinggi bagi memastikan tanah wakaf dapat menjana hasil optimum dan memberi manfaat kepada ummah. Ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan usaha penambahbaikan institusi wakaf di Malaysia yang dilihat sebagai langkah penting dalam memperkukuh peranan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial ummah. Salah satu usaha utama yang telah dikenal pasti ialah mengurus dana wakaf dengan cekap dan berkesan. Hal ini telah ditunjukkan oleh institusi wakaf di universiti awam seperti UIAM, UKM, USIM dan UPM yang membangunkan model pengurusan dana wakaf yang lebih sistematik. Model ini merangkumi aspek kutipan dan perbelanjaan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bukan sahaja dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang kepada pelajar, warga universiti dan juga komuniti setempat. Selain itu, pelaksanaan tadbir urus yang cekap dan berintegriti merupakan satu lagi usaha penting. Melalui tadbir urus yang baik, aset wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif, antaranya melalui pelaburan dalam akaun simpanan tetap berkonsepkan mudharabah. Pelaburan ini bukan sahaja patuh syariah tetapi juga berpotensi memberikan pulangan yang mampu menjana sumber kewangan tambahan untuk program kebajikan dan juga pembangunan pendidikan. Selain itu, kita juga dapat lihat langkah penting melalui penerbitan Panduan Pengurusan Wakaf Institusi Pendidikan PPWIP oleh Jauhar. Panduan ini membantu menyelaraskan pengurusan wakaf di institusi pendidikan agar lebih tersusun, sistematik dan mematuhi prinsip syariah. Dengan adanya panduan ini, risiko salah guna kuasa, kelewatan projek atau kehilangan aset wakaf dapat diminimumkan. Satu lagi usaha yang tidak kurang penting ialah penganjuran kempen kesedaran dan pendidikan wakaf. Kempen ini perlu dilaksanakan secara kreatif dengan menggunakan pelbagai saluran termasuk media massa, media sosial, khutbah Jumaat ataupun seminar dan program pendidikan. Tujuannya adalah untuk mendidik masyarakat bahawa wakaf bukan sekadar amalan ibadah tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang boleh menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Akhir sekali, secara keseluruhannya, usaha penambahbaikan institusi wakaf di Malaysia ini mencerminkan komitmen pelbagai pihak untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu tonggak utama dalam membina masyarakat Islam yang sejahtera dan progresif. Justru usaha-usaha ini perlu dilaksanakan secara bersepadu, berterusan dan didukung oleh semua pihak kerajaan, badan agama, institusi pendidikan, badan korporat dan masyarakat keseluruhannya. Dengan itu, kita yakin wakaf akan terus relevan dan berperanan besar dalam memartabatkan ummah dan memenuhi tuntutan maqasid syariah. Jadi sebagai rumusan dan kesimpulan, sebenarnya pengurusan harta wakaf di Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dan juga mempunyai potensi yang sebenar untuk membangunkan ekonomi dan sosial umat Islam. Tetapi potensi ini masih lagi tidak dapat digunakan secara sepenuhnya disebabkan wujudnya masalah-masalah seperti kelemahan tadbir urus, status tanah yang tidak jelas, ketidakselarasan perundangan antara negeri dan kurangnya kesedaran masyarakat menjadi penghalang utama untuk kita realisasikan potensi ini. Dan disebabkan isu-isu ini timbul pula masalah seperti berlakunya jurang antara negeri dalam
konteks pelaksanaan pengurusan harta wakaf yang mana Selangor dan Johor lebih terkehadapan berbanding dengan negeri lain dalam inovasi pengurusan wakaf. Justru sebenarnya kalau kita analisis semula, masalah yang mendasari isu-isu ini adalah masalah penyeragaman undang-undang wakaf di peringkat persekutuan. Jadi sebenarnya kita perlu seragamkan perundangan pengurusan wakaf kita di peringkat persekutuan dengan kita mengaplikasikan prinsip undang-undang amanah, iaitu prinsip amanah amal atau charitable trust untuk dijadikan asas kepada penyelarasan ini dengan menetapkan bahawa tujuan wakaf mestilah nyata, memberi manfaat umum dan bersifat eksklusif. Dan pelaksanaan acara ini secara menyeluruh dapat mengangkat wakaf sebagai pemangkin kesejahteraan umat Islam di Malaysia. Sebelum kami menutup pembincangan ini, kami ingin mengambil peluang ini untuk memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan maupun kekurangan di dalam pembincangan ini. Segala yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri kami sendiri, diharapkan agar pendengar dapat mengambil manfaat sedikit sebanyak daripada pembincangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.